sangat ni bau macam ni. Oh, raya Israel tu duduk depan je. Tadi macam tengah kita kosong lah. Wish, wish lah. Ui. Wish. Tak dengar suara baby ke? Ha. Aduh. Ha, come on. Aduh, sayang betul. Aduh. Alah, lambat. Aduh, nak cari kaki sedap. Aduh, Ofi. Oh, Ofi main. Come on, Ofi, come on. Aduh. Come on lah. Alah, bola tu. Loh, macam tak berani eh. Dia main tenang-tenang sedap sikit je lah. Wih, masam. Saban. Baik, Wish.
Aduh, siapa jatuh tu? Kau cari kawan. Alah. Dah lain lah. Lupa. Kan? Dah lama tak jumpa. Kata agak babang. Jaga. Woi. Ini mesti buat benda yang sama nak skor. Ha? Nombor 3-1. Nak selamatkan tu. Bagi pun dia skor macam tu lah. Cara ha? Dulu kan Zara pernah satu main kan, dia dah jatuh depan orang. Apa Zara rasa dia tak tahu. Eli memang disuruh untuk jatuh. Aku tahu tak? Baik. Go, 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 go! Go! Lagi pas lah, pas. Allah. Wah, baik, baik, baik. Kapatan. Aduh. Aduh. Mana? Kosong. Ah, kosong. Tak ada. Satu sama. Komandan tu. Tak nak makan aiskrim kan? Kosong. Wow. Come on, Allah. Hijau tak? Hijau. Referee saya kanan ni ni atas. Tak berani ya. Pak Fi. Come on Fi. Oh. Baik. Oh, aduh, saja Fi. Nak je. Dia sejenis satu perkataan. Nak tunjuk warga je tu. Masa kecil dia pakai tak? Pakai. Dia pun tak pakai. Dia nak pakai tapi buka dia kata panas. Ha, ni dah besar ni. Kita kan belilah kat apa ni Decathlon tu kan. Inner kan. Ha. Lepas tu tengah-tengah main tu boleh dia buat tepi-tepi tu. Buka. Tak Dia selesa kan? dekat apa ekor ada. Tapi memanglah di dalamnya tu tak selesa sangat. Sebab Saya kata dia panas dah lah jenis naik-naik baju je rasa panas. tapi sekarang Pro Max tu okey. Haras pakai. Promek. Ha, dia ada cawat lah. Dulu kan di Decathlon tu tak ada cawat. Apa ni? Selalu dia turun je. Tu mana pi?
Siapa lagi ni? Jaga. Oi. Macam mana dia rampas tu? Kan? Macam tu dia ambil. Macam pencuri. Aduh. Bola ni kan? Rugby final lah. Final lah. Sekarang tengah third fourth lah ni. Dia buat mahal tu. Tiket tu untuk dua game lah. Tapi bagus lah inisiatif buat macam tu kan. Barulah nampak Liga. Tak Liga remaja. Ni lah. Nampaklah orang sanggup beli tiket lah. Ui, bahaya weh. Depan lagi weh. Ada Fi. Ui. Surau cantik kan? Surau cantik kan? Surau cantik kan? Tapi saya dapat kasut tu je. Dia saya rasa sama. Okey lah. Buang macam sedia dia bisa nanti. Wah. Support dah jadi. Ramai bertiga-tiga situ. Minum. Bahaya. Orang, come on. Try lah. Orang. Apa injury tu? Aduh. Free kick ke apa ni? Nak barang boleh balik dah. Ha? Malaysia jarang masuk. Come on, Izul. Amazon. Tak apa ni. 14. Saya boleh halang macam tu, boleh ke? Tolak. Kipak. Ni, geramnya aku. Tak ada sentuh dia. Biar dia.
Boleh pergi depan. Kenapa dia duduk kat Izzul tu? Ha? Oh. Dapatkan angle. Baik. Alhamdulillah. Malaysia jarang masuk. Abang ni cakap Malaysia jarang masuk. Masa ni cakap pasal lah. Kan? Dia rarau dalam ni ke apa? Ganggu kita punya konsentrasi. Jatuh je dia. Dia berapa malam? 8. Ke 9 game start. Semayang tu lepas tu ni lah. Gerak lah. Kan jam tak jam lah. Kalau kita semayang kat mana? Main sini je lah. Orang Oh, takut tak jam ah? Takut jam lah. Di awal sana dekat 118. Ha kan? Ha, come on. Alah sayang. Ha? Tak masalah, jam tak? Kan kita tengok dulu. Ha? Jam lah. Kalau tak kita semayang sini siap-siap. Asal. Liza je kan parking dalam sekolah aja. Bisa. Dengan sekolah jalan. Jauh lah. Ha. Masalahnya guide bagi tak? Masalahnya mesti ramai parking, betul tak? Tak kasi masuk pula. Kat tepi-tepi tu dah salah mesti banyak kereta macam sukan dulu tu kan. Sukan tu tak pergi. BI lagi banyak fan je. BI Tak ada. BI fan. Itu tepi-tepi tu orang parking. Tu pun lepas tu dia Namolah ref. Aduh ref. ref ni aduh. Tangan hand. Come on hand. Saya boleh nampak. Ball. Hand penalti ke apa tu? Dah baru dia nak. Oh dekat luar eh. Tolonglah. Menang feel. Oh. Ni feel lah. Motai eh. Memasukkan pemain nombor 28 Alif Zidan. Pasukan SSBD turut melakukan penggantian pemain kedua dengan mengeluarkan pemain nombor 10 Dayang dan memasukkan Alah. Motai sayang. Natal Azhar. Press ha. Kat sana apa free kick tapi situ. Lain. Tak silap. Negeri Sembilan dengan Kelantan, Terengganu, JDT. Tak ingat lah. So takkan jumpa lah maksudnya. Ini punya first game mana ni? Second game. Second game. First game main mana?
Yang menang sebiji tu ni. Tak, Seri. Dengan SSN KL. SSN KL dah 3 game lah. Second half ni lah semua nak kejang-kejang. Ha? Jaga Bil. Corner. corner. Bukan bola out tu dia. Sama dengan corner. Depan ke mana? Corner. Oh, sakit. Ha? Wih. Bahaya oi. Hey, Oi. Oi. tak nampak wali basket lagi. Bahaya betul lah. Tak apa tu? Nampak dah 23 minit lah ni. Eh. Bosan je tengok bola ni. Aduh. Come on. Aduh. Ha? Kejar lah Pi. Side ni. Gobi. Hefe. Ya Allah, Hefe. Apa gimana, Hefe? Oi. Oh. Come on, Ref. Baik, pokok kuat. Kat lah ke, Ref? Oh. Hefe pun bangun buat apa? Baringlah dulu. Oh. Tak boleh berlakon. Itulah tu. Epi tendang. Baik-baik kena biru bola tu keluar. Bengong. Patutnya Hefe lah. Dia aim bola.
Nampak Effie dah sakit lah. Kaki. Ha. Ha. Ah. Memanglah dia tenang Effie. Apa dia? Tu lah yang fancy tu. Yang cari bukan ikut tu. Ikut LG. Ayah harap. Coach yang pergi lari. Ikut LG lah. Budak-budak ni slow je. Yang tepi lah tu. Yang Effie pergi Alah, hari Selasa nak raya. Raya PM. Kat sini. Boleh dah lah rekod Tangan okey kan? Tak kena cut tu buat. Ha? Besar badannya. Nak ke? Keluar. Second. Okey, 2 second. Belum. Tak ada baru masuk. Oh ya. Yeah. Game dah start baru 14 second. Buat tu tunggu. Tak boleh Ikut profesionalnya ni lah. keluar ni macam tu kan. Berapa second? Tu buat 20 second ni. Bagi dia Aduh. bagi dia turn. Elok tak referee tu? Bola ni sedap ni. Ya. Dia kena bola yang Oh, bunyi macam tu lah. hmm. Macam tu. Dia senang sikit dia senang. Kalau bola dia yang betul Ori ni tak payah nak keluar sangat. Kalau kat kampung ni kau mati tendang itu bola saya ni yang pergi. Ha, Fi. Yes. Main dulu. Kamu wish. Ni dia. Mana wish? Pas kawan tu kena tunduk. Oh, kok cikgu lah. Ha? Yang tu cikgu. Coach. Coach ni Coach juga ah. kan yang badan besar pakai topi dulu. Ha, tu kira tu yang head coach lah. Ha? Tu head coach. Oh, Yang ni isu lah. dia tak datang. Ada mana kot? Coach lain. Eh, Allah weh. Kamu lah weh. wipe lah buka AP tak minta. Bagi lagi sama. Effie? Ini budak ada Effie ya? AP tak. Ah! Apa? Aduh. Allahu Akbar. Berdaga. Siapa tu? Irfan ke? Dah 30 minit lah. Ha? Kan kata Irfan. Nombor 7. Irfan. Tak nampak dia kat kamera ni barang. Irfan nombor 7. Oh. Ronaldo rupanya Irfan je. Ronaldo rupanya Irfan. Setuju melakukan penggantian pemain kedua mengeluarkan pemain nombor 32 Abdul Sabari dan memasukkan pemain nombor 11 Abdul Aslam. Kaki sakit apa? Tenaga extra man datang daripada belakang. Tahu lah, skeptik kot. Tahu. Cikgu ni tak kita. Dia memang kena stamina baik lah sebab dah naik high. Over high. Ikutlah tu kan. Siapa yang tendang tu?
Hari-hari lah. Ada. 10. Come on. Good. Aduh, sayang. Oi. Sayang ah. Jauh sikit masuk. Kalau tidaknya boleh masuk ah. Come on, Ra'at. Alah, watai. Oi. Apa pula tu? Siapa tu? Aduh, watai ke apa? Bukan watai. Ekor ni, ekor. Pak nombor. Efi. Tak, Efi. Efi ambil Efi. Oh, tak. Come on lah, last ni, last. Gol. Oi? Ini buat set piece lah. Kita tengah ada seorang set piece. Budak nombor 6 ni baik dia punya poster dia midfield. Watai. Dia fikir pun sedap. Pasal dia just nice. Kalau tinggi sangat Penggantian pemain mengeluarkan nombor 13 Rafael Antisar dan memasukkan pemain nombor 27 Muhammad Zul Adli Ikram. Jaga Tapi kau balik dia nak. Tak, dia naik bas terus pergi stadium. Dia ni pergi stadium. Tolonglah gol. Aduh, sayang. Goyang. Masuk dalam. Oh, mainan. Habis. Dia dah penat. Dia nak push. Pergi turun buat apa? Tadi kan kita nak pergi. Dia nampak dalam kereta ni. Orang semua naik bas kan? Tapi Tak, dalam sekolah boleh parking ke? boleh dia kata, dia nak pergi cakap, dia orang perempat dalam sekolah. Soalnya tak penuh ke? Tak penuh ke? Tak tahulah, harapnya boleh lah cakap.
kat stadium tu tak banyak parking. Takut jam dan penuh. Sebab game tadi dan orang tu orang biar parking kereta tak orang biar. Aduh Fi. Dah akak pergi. Orang biru saja. Apa? Ref ni bagi biru aja. Orang Perancis. Bias dah ni. Buat sangat. Biru yang bawa. Tolonglah. Buat mistake. Kali. Aduh Fi. Weh. Alah. Elah. Hai. Cantik dah. Jaga. Alah. Apalah ref. Anda dah bagi kuning tak kena pun. Dah happy pula kena. Tadi orang buat dia tak kena pula. Saya suruh dia baring terus. Dia berani marah Perancis. Copet lah. Anda je. Happy nak keluar. Nanti dah senjol tu. Nak masa BI tak dapat. Patut sakit hati. Dah senjol nanti. Tak senjam. Tak pasal. Senjol kawan dengan apa? Akil. Weh, bahaya. Hai, pada sangat. Sini kita. Bertahan je lah korang. Dan mak punya bertahan je lah. Lagi ni lah. Lagi 4 minit 6-7 minit lagi. Come on. Aduh, tak kat lah. Lembab betul ref ni. Fikir apa? Fikir. Wah, matai. Dia tak buat wall lah ni. Dia tak buat wall lah ni. Lari lah cepat Fi. Dah penat tu. Kan? Cepatlah Fi lari. Orang betul dah. Sedang di Korean Position pergantian pemain keempat mengeluarkan pemain dan memasukkan namanya Ronald.
Asyik tu yang nampak beg kosong tu di tengah kan. Midfield tu bukan mana? Pasukan Bito dan Execution telah melakukan penggantian pemain. Mengeluarkan pemain nombor 7 Muhammad Irfan dan memasukkan pemain nombor 34 Syed Muhammad Irfan Zafar. Panggil bot. Go, come on. Alah, bola first ball. Sekali. Tengok je. Panggil bot. Kanan. Lagi siapa? Aduh. Come on. Kejut. Ha? Go pan. Come on. Aduh. Offside. Entahlah. Ada offside pula. Kalau tak tengok pun memang tak nampak. Kan? Nampak macam kabinet saja. Kena pakai kata yang besar. Nak buat nasi takut ni. Kakak je lah buat tak masuk. Tapi dah tahun dah dengan kopi. Okey tak? Bangun. Okey, clear. Alah. Bawa naik kurang. Weh, jaga weh. Go lain. Yeah. Main. Aduh. Jaga weh. Alah, ref. Ref. Bongok ni dah. Ini buat tiup saja. Ref dari mana ni? Jaga, Yang Zul. Tambahan 3 minit. 3 minit dah pula. Siapa kena cut? Ada kena cut lah. Minit dah semua tu. Aduh. Tengok tu jari tu. Oh. Clear. Come on.
tahan ni. Panggil kawan ni, panggil kawan. Dah masuk ke apa? Masuk kan? Tak, dah masuk tak? Masuk ke tak? Ha? Dia tak masuk je lah. VAR. Naik pan. Come on, striker. Come on. Aduh. Tengok nanti nak bagi bola belah Sudan je Cik Wisa. Wisa penamat. Kalau belah sini tak tiup lagi. Come on, terus. Alah, sayang. Baik. Come on, Bian. Aduh. Dah. Kalau yang bunyi dah whistle. Come on. Zul. Oi, Zul. Dah habis. Seri lagi. Sama. Halak. Satu sama.